Baiklah, jom kita terus selami topik ini. Hari ini, kita nak rungkai satu subjek yang cukup mendalam dan penting. Asas moral dalam tingkah laku profesional. Kita akan kupas kod etika ini bukan sekadar prinsip ideal yang nampak cantik di atas kertas, tapi realiti pergulutan sebenar di alam pekerjaan. Secara ringkasnya, inilah perjalanan penerangan kita hari ini. Kita mulakan dengan mendefinisikan etika, bidang yang terlibat, prinsip-prinsip teras, isu persetujuan termaklum, sampailah ke cabaran praktikal di tempat kerja. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama. Apa sebenarnya etika profesional ni? Kalau kita tengok definisi rasmi NADA kepada tahun 2011, etika ni bukannya bermaksud kita ikut peraturan secara sembrono. Ia adalah standard yang mengawal tingkah laku kita, memastikan tindakan kita tu secara sedarnya bermoral. Ia macam satu kompas yang terbentuk daripada gabungan undang-undang, sistem kepercayaan peribadi kita sendiri dan juga agama. Saya sangat suka pandangan pakar kaunseling kita, Othman Muhammad, pada tahun 2005. Kata beliau, kod etika ni sebenarnya adalah tentang kawalan diri. Ia jauh lebih besar daripada sekadar undang-undang luaran yang nak menghukum kita. Ia adalah satu tata susila dari dalam diri yang menentukan macam mana pengamal mengemudi kerja mereka. Jadi, mari kita ke bahagian kedua. Siapa sebenarnya yang hari-hari bergantung pada kod ni? Cuba fikirkan, dari kaunseling keluarga, kerja sosial, perundangan, sehinggalah ke psikiatri dan rawatan pemulihan. Semua bidang yang nampak berbeza ni terikat kuat dengan standard tinggi yang sama. Kenapa? Sebab semuanya mengendalikan kehidupan manusia. Matlamat utama kod ni wujud adalah sangat jelas untuk lindungi klien. Kita pastikan profesional tahu di mana had kemampuan mereka, elakkan klien daripada dieksploitasi, jaga privasi ketat-ketat dan pada masa yang sama pertahankan integriti profesion itu sendiri. Ia satu garis sempadan yang sangat kritikal. Sekarang kita beralih ke bahagian ketiga, iaitu nadi kepada penerangan ini, prinsip-prinsip teras moral. Prinsip pertama kita ialah autonomi. Senang cerita, kebebasan membuat pilihan. Bayangkan situasi ini, anda seorang pekerja sosial, anda tahu rawatan X sangat bagus, tapi klien anda menolak sekeras-kerasnya. Jadi dalam situasi tegang macam tu, siapa sebenarnya yang berhak buat keputusan akhir? Adakah pakar patut paksa je mereka atau klien berhak kata tidak? Jawapannya ada pada prinsip autonomi. Klien berhak memilih dan mereka jugalah yang kena pikul tanggungjawab atas tindakan tu. Melainkan pilihan mereka tu terang-terangan membahayakan keselamatan diri atau orang lain, kita wajib hormati kebebasan tersebut. Kalau kita terpaksa halang, kita mesti ada alasan konkret yang sangat kukuh. Prinsip yang seterusnya pula adalah beneficence, yang bermaksud prinsip membuat kebaikan. Tapi ingat, buat baik kat sini bukan sekadar senyum dan jadi orang yang ramah. Ia bermaksud tindakan atau intervensi kita tu mesti betul-betul berkesan secara praktikal. Matlamat akhir kita adalah nak pastikan klien dapat kembali berfungsi dalam masyarakat secara mandiri dan sihat. Bahagian keempat, persetujuan termaklum. Macam mana kita aplikasikan prinsip tadi dalam tindakan sebenar? Persetujuan termaklum atau informed consent ni bukan sekadar formaliti nak minta tanda tangan, ya. Ia satu janji. Pertama, kita lindungi privasi mereka dari awal. Kedua, kita jelaskan secara terperinci matlamat dan prosedur. Ketiga, kita beritahu apa limitasi kerahasiaan tu. Dan keempat, kita dedahkan sebarang risiko yang ada. Klien berhak tahu semuanya dari A sampai Z sebelum mereka mula. Dan benda ni berkait rapat dengan keselamatan dan keadilan klien. Kita kena lindungi klien bukan saja dari fizikal, tapi juga emosi. Kita wujudkan ruang yang bebas dari trauma dan menolak sama sekali sebarang bentuk eksploitasi, baik dari segi kewangan maupun seksual. Layanan pula mesti saksama, tanpa mengira umur, jantina atau latar belakang klien. Seterusnya, mari bincangkan tentang kesetiaan dan kerahsiaan. Bayangkan anda merawat seorang klien, kemudian tiba-tiba ahli keluarga mereka mendesak anda untuk dedahkan status kesihatan mental klien tu. Apa anda nak buat? Di sinilah kesetiaan atau fidelity diuji hebat. Kesetiaan tu takkan wujud tanpa kepercayaan. Kalau anda bocorkan maklumat kepada keluarga tanpa izin klien, perisai kerahsiaan tu dah lebur. Bila kerahsiaan hancur, hilanglah kepercayaan dan seluruh proses rawatan tu akan runtuh sekelip mata. Yang membawa kita kepada bahagian kelima dan terakhir, cabaran di tempat kerja. Realitinya memang tak mudah.
Bila kita baca kod etika di atas kertas, semuanya nampak statik dan jelas hitam putihnya. Tapi bila pekerja sosial turun padang, realitinya berbeza sangat. Mereka perlu berdepan dengan persekitaran budaya tempatan yang cukup dinamik, pelbagai dan sentiasa berubah-ubah. Kita kena terima hakikat ada batasannya. Kadang-kala, apa yang dituntut oleh kod profesional boleh bertembung dengan nilai peribadi pengamal itu sendiri. Ia mungkin bercanggah dengan polisi tempat mereka bekerja atau bergeser dengan undang-undang tempatan. Lebih merumitkan lagi, kod etika ni selalunya bersifat reaktif. Undang-undang baru dicipta selepas berlakunya insiden buruk, bukannya menghalang dari awal. Jadi sebagai penutup untuk penerangan kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Macam mana anda nak uruskan dilema bila peraturan profesional yang mesti anda patuhi bertembung secara berdepan dengan budaya setempat anda sendiri? Ia pastinya perlukan kebijaksanaan jauh lebih dari sekadar membaca buku teks. Terus persoalkan, terus belajar dan terima kasih kerana bersama-sama saya meneroka topik ini.